Satu hari, satu profit. Kali ni saya nak cerita pasal salah seorang student saya yang memang konsisten hantar dia punya update, hantar dia punya result. Salah seorangnya ialah Tuan Farizal. Dia bermula dengan modal yang rendah, iaitu RM500 saja. Kat sini kita boleh nampak RM500 sahaja modal. Dan Alhamdulillah, dia start bersama daripada bulan 2 sampai bulan 4, dia berjaya mengembangkan modalnya kepada 5K. So yang ini adalah result dia selepas target dia nak dapatkan kepada 10K. Dan Alhamdulillah dia capai tau. Dia capai result dia. Target dia 10K tu memang jelas. Walaupun akhirnya dia guna untuk bayar hutang. Jadi ini adalah satu kata-kata yang saya mohon kepada Tuan Farizal yang mungkin boleh memberi inspirasi kepada tuan-tuan dan puan untuk nak sentiasa buat kajian, sentiasa konsisten dalam buat kajian dan latihan. Dan pada yang belajar dengan saya, sentiasa konsisten mesej, berbincang dengan saya untuk kita berjaya, insyaAllah.